Rona kehidupanku, nama YouTubeku tentang kehidupan yang kulalui. Dalam kehidupan ada pahit manisnya, kadang yang pahitnya ku sembunyikan, biar ada yang manisnya jadi ceritanya. Sebelum siang mesti ada malamnya. Assalamualaikum, selamat malam, selamat pagi, selamat tengah hari, sewaktu dengannya menonton demo pada hari ini. Jumpa lagi kita di Rona Kehidupan 2. Kalau kita melalui terowong ni teman-teman, tentu teman-teman tahu bahawa kita menuju ke Pulau Pinang teman-teman. Kita dalam perjalanan menuju Pulau Pinang. Okey teman-teman, selamat menonton. Kita teruskan perjalanan. Kita tak tahu lagi kita nak buat apa, kita mancing ke, kita cari makanan viral ke ataupun apa-apa yang kita lakukan di Pulau Pinang teman-teman. Terima kasih. Ini yang terjadi teman-teman, tiba-tiba hujan. Kita sebenarnya dah niat dah nak mandi hujan datang Pulau Pinang, tapi tak beranilah pula
Hari tu balik daripada mesin, kita tak sihat, panas, batuk. Jadi kita niat nak mandi hujan untuk menyembuhkan. Tapi itulah, adalah kena sikit hujan, tapi itu tak baik sepatutnya. Kalau kita untuk menyembuhkan tu, kita kena mandi puas-puas teman-teman, sampai ada air rasa panas keluar di badan kita tu elok. Sekarang kita sampai di restoran, apa nama restoran ni? Restoran Mama lah teman-teman. Nampaknya restoran ni terkenal sebab buat barisan orang panjang sampai ke belakang tu teman-teman. Dah kita sampai ke sini pukul 3 petang. Kita belum sarapan pagi, belum makan tengah hari. Kita kelaparan teman-teman. Tapi buat pula barisan panjang bukan main. Ada kedai mamak ni teman-teman, nama dia Hamidiah. Macam itulah, anak tinggi sangat nak makan dekat sini. Jadi kita langsungkan jugalah hajat dia. Anjir. Nasi tsunami ha. Lele. Kita dah pun sampai di hotel teman-teman. Suara Nek Mok lagi sakit teman-teman untuk bercakap. Jadi rasanya susah sikit. Kita dah sampai tempat penginapan kita dan kita kita rehat dulu. Lepas rehat baru kita buat aktiviti teman-teman. Apa aktiviti kita? Assalamualaikum. Oh mak ni kau jatuh habis. Lepas tu balik terus. Naik tangga indah mah. Oh ada nak masak. Masuklah. Masuk. Silakan masuk. Sampai atas mah. Oi. Wah.
Dan kalau kita nak kencing pula, kita turun ke bawah. Mancing guys. 3. Kita dah sampai ke destinasi Pencawang, Batu Maung. Batu Maung. Mancing di sini. Wah, orang berjual. Kita parking di jalan. Ini bawah jembatan, teman-teman. Kita di bawah jembatan. Semuanya geng Honda City. Macam berjanjilah pula dari depan sampai ke belakang. Geng Honda keadaan banyak yang memancing, tapi sini gelap gelita. Dah jumpa. Tapi tempatnya luas, seluas-luasnya. Nemok ditemani oleh anak Nemok nombor 3, teman-teman. Yang mancing dekat Mosting tu anak Nemok nombor 2. Nampak sih mah pakai api tu. Kau belum mula mata mancing? Kita coba saja teman-teman mancing di sini. Menurut dia orang kata air ni cetik dan ikan tak naik. Fokus ke tangan kau aja. Air jap. Air lagi tak? Lagi. Tak lagi sangat. Takut. Dua-dua lah. Main sembang. Ni dah dekat sebulan. Tengok masih fresh kan Isya? Garam banyak letak je, tabur je. Letak je dalam freezer. Tengok dia masih fresh macam ni. Diorang ini otai aja. Sebab kalau asyik beli buang kan. Sayang. Jadi perapkan macam ni je. Keringkan, letak garam kat atas dia. Letak banyak tau. Ni sepatutnya banyak. Tapi letak dalam freezer. Nanti air buang dah. Tengok jadi macam ni. Dia masih segar. Fresh. Dia tetap fresh macam ni. Ni letak semalaman pun macam ni je rahsianya. Itu je rahsia dia. Ikan laju makan